Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada para pelajar baru UiTM Cawangan Johor Kampus Gamat yang sudi untuk bersama saya pada sesi kali ini. Saya Iran bin Ismail, merupakan Timbalan Rektor Hak Ehwal Pelajar UiTM Cawangan Johor. InsyaAllah untuk sesi ini para pelajar akan bersama dengan saya untuk kita memperlihatkan dan memperdengar sedikit sebanyak tentang HCP, fungsinya dan apa yang kita perlu tahu berkaitan dengan HCP. InsyaAllah saya akan terangkan satu persatu nanti. Baik, kita teruskan. Pertama sekali saya ingin ucapkan tahniah dan selamat datang kepada siswa-siswi baharu ke UiTM Cawangan Johor, Kampus Gamat, Kampus Samfani Alam. Baik, mungkin ada para pelajar yang pernah sampai dan mungkin ada para pelajar yang tak pernah sampai lagi ke Segamat. InsyaAllah tak perlu bimbang, tak perlu risau. InsyaAllah datang ke sini untuk mencari ilmu, datang ke sini untuk mengejar cita-cita, untuk menggapai impian sebagai pelajar universiti dan akhirnya menggarap segulung diploma dan juga ijazah. InsyaAllah datang ke sini, betulkan niat, datang ke sini dengan hati yang ikhlas. InsyaAllah para pelajar akan mempunyai ruang dan peluang yang cukup luas untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Okey, so baik, seterusnya kita pergi kepada visi, misi dan objektif HCP. Para pelajar boleh baca apa yang ada dalam slide ni. Saya nak rangkumkan secara ringkas. Visi dan misi kita adalah untuk memastikan para pelajar dapat mempersiapkan diri bukan hanya kepada pembangunan akademik tetapi juga kemahiran insaniah, soft skill para pelajar dapat kita perkembangkan di sini. Kalau tengok visi, misi dan objektif HCP ini adalah kita nak pastikan graduan Bumiputera ini mampu bersaing, mampu membangun dari segi intelek, jasmani, rohani, emosi dan juga sosial, mampu untuk bersaing di masa hadapan. Okey, bila sampai ke universiti nanti, sampai ke kampus nanti, okey, gunakan ruang dan peluang aktiviti-aktiviti program-program yang ada dari sukan, kebudayaan, kepimpinan, keusahawanan. Ambillah ruang untuk menyertai program-program yang ada di dalam universiti ini untuk terus membangun ruang dan memberi peluang kepada diri sendiri untuk memperbaiki diri. Kerana bila sampai di sini, ini adalah platform terbaik untuk pastikan para pelajar terus mencapai usaha yang perlu dilakukan. Kerana kita melihat kalau ruang dan di sini ini adalah platform sebelum para pelajar sampai ke alam pekerjaan ataupun dunia sebenar pada masa akan datang, insyaAllah. Baik, jadi saya mohon kepada para pelajar untuk letakkan, untuk pasangkan niat itu untuk memperbaiki diri supaya dapat dilakukan dengan lebih baik. Baik, seterusnya saya perkenalkan unit-unit di HCP iaitu di kampus Gamat. Okey, yang pertama kita ada unit pentadbiran am yang diketuai oleh Puan Siti Nurhalizah Mat Sufaat. Yang unit pentadbiran am akan menguruskan aktiviti pelajar, kelab, persatuan, kemudahan dan kebajikan pelajar serta menguruskan disiplin dan tata tertib. Ini antara unit yang akan menguruskan aktiviti-aktiviti para pelajar bila masuk dalam kampus, bila berurusan untuk program berpersatuan akan diketuai oleh Puan Siti Nurhalizah yang mana yang akan mengapalai unit pentadbiran. Kemudian kita unit residency dan hospitality yang diketuai oleh Puan Nur Yasmin Zulkarnain yang mana akan menguruskan penginapan para pelajar di kolej nanti bila pelajar-pelajar sampai nanti mendaftar kolej pada hari pertama. Unit residency dan hospitality pelajar lah yang akan menguruskan penginapan tuan-tuan dan para pelajar untuk di asrama nanti, di kolej nanti. Seterusnya adalah unit kesihatan yang diketuai oleh Dr. Muhammad Ali Talib, perkhidmatan perubatan dan farmasi dan juga kesihatan. Okey. Di UiTM kita menyediakan unit kesihatan yang mana sekiranya pelajar-pelajar tidak sihat ataupun orang kata apa pada hari orang kata keadaan badan tidak baik, so kita ada unit kesihatan yang para pelajar boleh dapatkan rawatan. Okey. Dan seterusnya kita ada unit sukan, okey, yang diketuai oleh Cik Siti Sakinah yang menguruskan aktiviti sukan, kemudahan dan peralatan dan gelanggang. Dan bagi para pelajar yang boleh kita consider sebagai atlet, ambillah ruang dan peluang ini kerana kita ada unit sukan. Kita ada fasiliti-fasiliti sukan yang para pelajar boleh gunakan, dan para pelajar yang ingin untuk pergi ke sukan yang lebih tinggi, kita ada pelbagai jenis sukan di peringkat UiTM. Kita ada segi ada karisma, kita ada masum kalau para pelajar yang pernah dengar. So insyaAllah unit sukan boleh membantu untuk menguruskan perjalanan sukan para pelajar sekalian. Okay. Seterusnya kita ada unit-unit lain, antaranya unit kepimpinan pelajar,
dan unit pembangunan pelajar Encik Muhammad Azim bin Sardan, Ketua Unit Kepimpinan Pelajar yang menguruskan program-program pembangunan pelajar, dan pada masa yang sama juga Encik Azim merupakan pembimbing kepada program-program kepimpinan. Jadi para pelajar yang mana yang ingin berorganisasi, saya mintalah kalau boleh seramai yang boleh untuk join mana-mana persatuan dan peganglah jawatan dalam aktiviti-aktiviti persatuan, dan insya-Allah boleh menggunakan unit kepimpinan pelajar dalam menguruskan program modul-modul pembangunan pelajar. Dan seterusnya kita ada unit kerjaya dan kaunseling yang diketuai oleh Cik Muhammad Faizul. Program-program kaunseling sekiranya bukan hanya kepada kaunseling akademik tetapi kaunseling pembangunan diri, pembangunan kerjaya, ingin bertanyakan Cik Faizul bagaimana untuk mengembangkan potensi diri, so bolehlah rujuk kepada unit kaunseling dan kerjaya. Dan seterusnya kita ada unit co-curriculum yang diketuai oleh Encik Wujud bin Babil. Okey, akan menguruskan program-program berbentuk co-curriculum yang ada. InsyaAllah pelajar-pelajar yang akan datang nanti akan mengambil juga subjek-subjek co-curriculum yang diuruskan oleh unit co-curriculum. Dan seterusnya adalah unit kesenian dan kebudayaan yang diketuai oleh Encik Nazaruddin Zakaria. Jadi untuk para pelajar yang ingin mengembangkan ataupun nak menyertai program-program kebudayaan, insyaAllah unit kesenian dan kebudayaan bersedia dengan pelbagai program yang akan dijalankan pada masa nanti. InsyaAllah kalau mana-mana unit tuan-tuan para pelajar ingin sertai, boleh ambil ruang dan lakukan dengan bersungguh-sungguh, dan insya-Allah ini adalah salah satu cabang yang boleh membantu minat para pelajar untuk pergi ke bahagian mana yang para pelajar nak, insya-Allah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada fokus bahagian ECP. Yang pertama kita ada pembangunan pelajar, yang kedua kita ada kemudahan dan kebajikan pelajar, dan ketiga kita ada perkhidmatan kepada para pelajar. Okey, nanti saya akan terangkan lebih detail tentang pembangunan pelajar. Pembangunan pelajar ni secara tepatnya adalah kita nak membangunkan kemahiran insania, soft skill pelajar, kepimpinan pelajar. Ini antara pembangunan pelajar yang kita akan lakukan dari segi programnya, dari segi aktivitinya, dari segi penglibatannya. Okey, kerana di universiti para pelajar digalakkan, atau kalau boleh kita nak galaklah, saya nak para pelajar untuk terus bergiat aktif. Okey, kerana program-program pembangunan pelajar ini penting untuk memastikan you equip yourself, complete yourself in order for you to strengthen, nak perkuatkan diri itu sebelum keluar ke dunia yang lebih mencabar. Okey, dan seterusnya kita ada kemudahan dan kebajikan di mana kita nak beri ruang kepada para pelajar untuk mendapat pendidikan dengan kemudahan yang terbaik. Okey, dan pada masa yang sama kalau nak bersukan kita ada padang, kita ada sukan, kita ada gym. Okey, dan pada masa yang sama juga kalau untuk melakukan aktiviti-aktiviti lain, kita ada tempat dan ruang untuk para pelajar untuk melakukan perkara-perkara demikian. Dan pada masa yang sama juga kita ada perkhidmatan pelajar. Nanti saya akan ceritakanlah, kita ada bantuan untuk pinjaman, kebajikan, ini semua perkhidmatan kita terhadap para pelajar. Okey. Seterusnya adalah fokus dan trust kita. Kita ada, kalau kita tengok dekat para pelajar boleh tengok, adalah kita ada pembangunan kepimpinan pelajar, kemudian dan perkhidmatan. Kita nak pastikan mahasiswa bercirikan model graduan UiTM. Ini adalah penting kepada bukan sahaja kepada universiti, tetapi kita nak pastikan graduan yang lahir daripada UiTM ini adalah graduan yang mempunyai tahap kompetensi yang mampu bersaing dengan pelajar-pelajar lain daripada universiti-universiti lain, dan sebab itulah kita perlu pastikan pembangunan dan kepimpinan pelajar ini berada pada tahap yang paling mampan. Okey, dan pada masa yang sama juga kita pastikan kemudahan dan perkhidmatan kita terhadap pelajar berada pada kedudukan yang terbaik supaya model graduan UiTM itu tercapai, insya-Allah. Okey. Dan saya harapkan juga para pelajar untuk berusaha mencapai keputusan akademik yang terbaik, sentiasa libatkan aktiviti kita. Banyak aktiviti kemasyarakatan, co-curriculum, kolej, sukan, persatuan, kepimpinan, keusahawanan, bermacam-macam lagi aktiviti-aktiviti program yang ada. Pelajar sertai, ikuti apa yang ada ruang dan peluang di universiti ini supaya akademik cemerlang dan kepembangunan diri sendiri itu juga cemerlang. Kemahiran insaniahnya cemerlang, sasiah rupa dirinya cemerlang. Ini adalah graduan yang kita dambakan untuk menggapai pada masa hadapan. Ya, mungkin cabarannya sangat tinggi. Cabarannya mungkin sedikit susah berbanding dengan ketika zaman di sekolah, tetapi percayalah,
inilah tempat tuan-tuan menggapai ilmu, menggapai masa depan yang lebih cemerlang supaya kita dapat lihat kejayaan itu akan datang, dan insya-Allah hanya ini sahaja ruang dan peluang untuk membantu diri sendiri. Okey, dalam pada masa yang sama juga saya mengharapkan para pelajar perlu untuk memastikan dan berusaha untuk terlibat dalam program-program yang ada, dan jangan lupa tentang kerohanian serta keagamaan. Okey, kita datang sini, para pelajar mungkin yang mana biasa dengan asrama, okey, tak ada masalah, mungkin dah biasa berjauh dengan ibu dan ayah, tapi bila para pelajar datang ke universiti ini, anda tidak lagi berada pada satu komposisi yang terkawal. Okey, kalau kita datang ke sini, you have to set your own life. Kalau dulu di sekolah mungkin di asrama mungkin caranya lain, pada mereka yang tak pernah duduk di asrama mungkin rasanya lain, tapi di sini anda tentukan diri anda sendiri. You set your own self discipline. Kalau anda tak ada disiplin, anda tak pun perkemaskan kerohanian dan keagamaan, inilah yang akan membawa anda hanyut jauh. Tetapi di universiti, di UiTM ini, kita nak bantu para pelajar untuk kekal berada pada landasan yang betul, okey, untuk mencapai kejayaan akademik, tapi pada masa yang sama juga untuk memastikan alignment para pelajar untuk terus berjaya itu tercapai, insya-Allah. Libatkanlah diri dengan program-program, kelab-kelab dan persatuan pelajar yang ada, kerana kalau kita tengok dekat sini, banyaklah kelebihan-kelebihan yang para pelajar boleh dapat. Kita program dapat kawan baru lah, minat baru, mengekalkan kesihatan yang baik, keyakinan diri dan menambah kemahiran. Okey, libatkan diri. Banyak, kita ada lebih kurang hampir 100 persatuan yang ada di UiTM. Jadi libatkanlah mana-mana persatuan yang tuan-tuan para pelajar ingin sertai. Okey, kita ada persatuan sukan, kita ada persatuan akademik, persatuan non-akademik, persatuan kebudayaan, kepimpinan. Mana pelajar yang ingin memperkembangkan kepimpinan, boleh jadi satu hari nanti boleh jadi MPP. Okey, so ini adalah ruang-ruang dan peluang-peluang untuk para pelajar berkembang dan perkemaskan diri. Okey, jangan hanya tumpu pada akademik, tapi juga berilah ruang pada diri para pelajar untuk memperkemas. Okey, kerana kalau cubalah nanti balik sambil duduk-duduk tu kan, cuba tengok kejayaan graduan-graduan UiTM, para pelajar yang datang daripada UiTM, bagaimana mereka memperkemaskan diri. Mereka akan bercerita apa yang mereka buat, tidak hanya bertumpu pada akademik, tapi pada masa yang sama juga mereka ada lakukan sesuatu untuk pastikan bahawa kejayaan masa depan mereka itu berada pada landasan terbaik, dan pada masa yang sama menjaga sahsiah, menjaga diri, menjaga kebajikan supaya mereka tidak tercicir atau terlepas daripada landasan kejayaan yang mereka ingin capai. Okey, selain daripada itu juga saya ingin mengingatkan kepada para pelajar agar sentiasa menjaga budi bahasa, menghormati dan menyantuni orang lain, berusaha membina keyakinan diri, berkebolehan berkomunikasi serta pengurusan organisasi. Ini amat penting. Okey, kita tahu mungkin bila kita hidup di sini, maka ini adalah perkara-perkara yang para pelajar perlu terapkan. Kerana kalau kita tengok apa jua cabaran yang berlaku di luar sana, bermulanya di sini. Kalau anda membina jati diri anda bermulanya di sini, ia akan menjadi refleksi kepada kejayaan pada masa akan datang. Okey, jadi saya harapkan para pelajar gunakanlah ruang yang lebih baik ketika berada di sini. Gunakanlah ruang ini untuk tidak tercicir. Ini yang paling mustahak ni, kita risau kepada mereka-mereka yang sampai sini, yang kalau kita kata culture shock ni, dah seronok ibu dan ayah tak ada di sebelah, yang boleh tak menguruskan diri. So ini yang kita nak pastikan para pelajar untuk terus berada pada landasan yang terbaik. Datang sini, letakkan niat, letakkan pasakkan ke matlamat untuk mencapai kejayaan, bukan hanya pada akademik tetapi juga untuk pembangunan diri, because it's here for you to determine yourself where you want to be in the future. Okay, insyaAllah. Saya tahu para pelajar adalah merupakan para pelajar yang cemerlang, dan saya harapkan apa yang perlu dilakukan oleh para pelajar dah tahu bila sampai ke sini. Mungkin mana yang ada abang, ada kakak, ada pakcik, makcik yang pernah berada di UiTM, tanyalah mereka bagaimana belajar di UiTM. Okay, tidak ada perkara yang mudah, tetapi perkara akan menjadi mudah sekiranya kita berusaha dengan bersungguh-sungguh. Okey, baik. Seterusnya, saya akan terangkan sedikit berkaitan dengan tata tertib dan juga sahsiah rupa diri pelajar. Untuk makluman para pelajar, apabila anda menjadi pelajar UiTM, anda secara automatik berada kepada Akta 174. Okey, baik. Saya akan teruskan.
Ini yang saya katakan bahawa Akta 174 adalah akta rujukan kepada institusi pendidikan pengajian tinggi yang terpakai oleh UiTM, iaitu Akta Institusi Pendidikan 1976. Okey. Yang kedua, ia terpakai kepada UiTM, Politeknik, Kolej Komuniti, Institusi Pendidikan Guru dan juga seluruh Malaysia. Dan yang ketiga, untuk semua mahasiswa UiTM adalah tertakluk di bawah Akta 174 semasa dalam tempoh pengajian. Okey, jadi nanti ada masa bolehlah tengok apa itu Akta 174, bagaimana akta ini berfungsi, bagaimana akta ini melindungi para pelajar, dan pada masa yang sama juga akta ini juga terpakai untuk memastikan para pelajar mematuhi peraturan-peraturan yang ada untuk tidak pergi jauh dan juga menyalahgunakan. Biasa kadang-kadang kita ada isu-isu perkara-perkara yang tak perlu dan tidak boleh dilakukan. Okey, so elakkanlah. Okey, kerana terpakainya akta ini, anda akan berada di bawah akta ini sepanjang tempoh pengajian. Okey. Alright. Seterusnya, jenis-jenis kesalahan di bawah Akta 174. Pertama, kita ada kesalahan akademik, bukan akademik, kolej kediaman dan juga hukuman tata tertib terus. Okey, kesalahan akademik banyaklah berkaitan dengan penipuan, pemalsuan tentang akademik, bagi bukan akademik, berkaitan dengan sasiah, berkaitan dengan tata tertib pelajar yang mana kita melihat kepada isu-isu yang bukan akademik, dan ada juga isu-isu tentang kolej kediaman. Walaupun anda tinggal di kolej, anda tertakluk juga kepada Akta 174 ini yang mana tidak membolehkan. So, contoh, sekiranya anda melakukan vandalisme, anda boleh terlibat dalam kesalahan kolej kediaman. Okey, baik, hukuman tata tertib terus saya akan terangkan apa itu hukuman tata tertib terus, dan saya nak para pelajar faham dan cuba untuk tidak membuat ataupun tidak melakukan kesalahan yang membolehkan para pelajar disabitkan dengan kesalahan ini. Okey. Baik, untuk hukuman tata tertib terus, kita ada berkaitan dengan pakaian dan sasiah dan rupa diri, kebersihan dalam kampus, membuat bunyi bising, tempat tinggal, kad pelajar, perpustakaan dan kesalahan lalu lintas. Ini antara kita panggil sebagai hukuman tata tertib terus. Okey. Di kampus, kita ada sasiah rupa diri yang para pelajar perlu ikuti, para pelajar perlu amalkan. Okey, nanti kita akan tengok, saya akan terangkan apa itu sasiah dan rupa diri pelajar. Okey, kemudian kita ada kebersihan dalam kampus yang mana para pelajar perlu menjaga kebersihan. Okey, seterusnya tidak membuat gangguan atau kegusaran di kalangan rakan-rakan, okey, dan merosakkan tempat tidur. Ini antara para hukuman yang kita boleh kenakan tata tertib terus. Dan yang paling mustahak adalah berkaitan dengan kad pelajar. Para pelajar perlu memastikan kad pelajar itu sentiasa menjadi sebagai pengenalan diri kepada para pelajar sepanjang berada di kampus dan juga di luar kampus. Okey, kad pelajar ni jangan diambil mudah, diambil ringan. Okey, jagalah ia dengan baik. Kerana kalau tak pakai kad pelajar ni, dia akan jadi satu masalah juga. Jadi, bila dapat kad pelajar itu, gunakanlah dengan baik, jagalah dengan baik supaya dia menjadi pengenalan yang baik buat para pelajar. Okey, dan kita ada juga peraturan berkaitan dengan di perpustakaan. Okey, nanti dah masuk library, adalah peraturan-peraturan yang para pelajar perlu ikuti, dan akhir sekali adalah berkaitan dengan kesalahan lalu lintas. Okey. Baik, saya teruskan lagi dengan hukuman kesalahan tata tertib. Ini antara perkara-perkara yang tolong. Tak perlulah lakukan, tak perlu buat. Okey. Kalau tengok dekat sini kita ada penyalahgunaan dadah, rokok, vape, minuman keras, bahan lucah, pemasaran ini bukan dekat dalam UiTM saja. Mana-mana universiti, mana-mana peraturan di dalam negara ini pun semua perkara-perkara ini janganlah dilakukan. Okey, kalau kita tengok penyalahgunaan dadah di bawah universiti, merokok dan vape boleh denda hingga RM500. Kalau minuman keras sebagai orang bumi Melayu, bumi putera di dalam universiti adalah kawasan larangan. Okey. Dan memiliki bahan lucah bukan hanya di universiti, di luar pun kalau kena tangkap, itu adalah hukuman-hukuman yang berat yang akan dikenakan. Okey. Pemalsuan, ini adalah pekerjaan tak perlu dilakukanlah. Okey. Dan yang paling mustahak saya tahu, di universiti ini kita ada orang kata tempat untuk berkenal dengan pasangan tetapi berkelakuan sumbang, itu adalah dilarang. Dan sekiranya para pelajar bersabit dengan kesalahan ini, anda boleh dihukum sehingga buang universiti. Jadi datang ke sini, tak perlulah untuk melakukan perkara-perkara ini, elakkan melakukan perkara-perkara ini kerana ia bukan hanya kesalahan di universiti, tapi kalau di luar pun hukumannya adalah salah. Okey, baik, saya perkenalkan para pelajar tentang berkaitan dengan sasiah rupa diri. Kalau tengok dekat sini, etika berpakaian para pelajar ketika kuliah, ketika bersukan,
Ini biasa kita pakai baju kemeja, jangan lupa bawa. Ada hari korporat kita ada pakai t-shirt bagi bersukan. Okey, tak perlulah nak pakai berambut panjang. Jangan, tak payahlah, nantilah nak berambut panjang tu lepas dah habis belajar. Kalau ada buat kerja-kerja freelance ke atau company-company yang boleh membolehkan rambut panjang, buatlah rambut panjang. Di universiti ni jagalah adab, okey, jagalah pemakaian. Tak perlulah nak kata apa, nak memperagakan tubuh badan kepada orang lain. Jagalah kata apa, diri tu. Okey, slipper ni bukan kata slipper tak boleh pakai, ni slipper ni tak boleh pakai pergi kuliah. Okey, kalau di college, di bilik tu pakailah. Okey, di singlet nak pakai di bilik pakailah. Tapi bukan turun keluar ke kawasan umum untuk berpakaian seperti ini. Okey, ini tidak dibenarkan di kawasan umum. Kalau di bilik, di asrama tu pakailah, di college tu pakailah, tak ada masalah. Okey, rambut panjang tu tak perlulah. Nanti sebelum datang tu potonglah rambut siap-siap. Okey, jadilah orang kata apa, manusia yang berdisiplin. Rambut ni bukan tak boleh sebenarnya kalau nak berapa panjang, tapi tunggulah lepas dah habis esok. Kalau dah ada buat bisnes sendiri ke, nak berapa panjang lah. Okey, bersedialah untuk mendidik diri menjadi seorang yang berdisiplin. Okey, seterusnya ini adalah panduan sasiar rupa diri bagi seorang siswa. Pastikan anda sentiasa ada kad pelajar, kerana kad pelajar ini sangat penting. Bukanlah kita nak kata tak pakai kad pelajar itu salah. Ya, memang ia adalah salah. Tetapi ia juga sebagai salah satu pengenalan diri. Okey, kalau contohlah para pelajar keluar daripada kampus, okey, sekurang-kurangnya kalau apa-apa berlaku, mereka tahu ini adalah pelajar UiTM dan mereka tahu siapa yang mereka perlu hubungi. Kadang-kadang kita pergi dekat luar, ada perkara-perkara yang tidak diingini. Contohlah, contoh berlaku kemalangan. Jadi dengan ada kad pelajar ini, orang awam tahu ini adalah pelajar UiTM dan mereka tahu untuk hubungi pihak universiti apabila berlaku sesuatu perkara. Okey. Kalau tengok dekat sini, pada hari Isnin kita ada pemakaian korporat, itu pakai tali leher, rambut pendek dan kemas. Pakaian adalah bersesuaian untuk bersukan. Okay, pakaian kemas dan sopan apabila terutama bila turun ke kawasan umum, pakailah elok-elok. Alright, seluar jeans boleh pakai, pergi kuliah boleh pakai, tapi janganlah yang orang kata apa, gabak-gabak tu, yang terkoyak-terkoyak, tak payah bawa lah. Bawa seluar jeans yang proper lah. Yang kalau untuk siswa ni, pakailah yang kemas-kemas, pakailah yang elok-elok. Okay. Alright, bagi larangan pula, kalau tengok dekat sini ada pakaian perhiasan diri, tak payah pakailah. Dan kalau boleh kepada yang Muslim, tak payah buat lah. Okay, kerana orang kata apa, bukan hanya salah di sisi universiti, tapi juga pada agama. Okay, mewarnakan rambut dengan yang mencolok mata, berseluar jeans, bertampar-tampar koyak, tak payahlah. Bertindik telinga ni semua tak perlulah dilakukan di sini. Kalau nak buat, buatlah di luar. Okay, tapi kalau boleh dengan apa yang dibelajar di sini, tak payahlah buat di luar. Okey, hidup kita biarlah menjadi insan yang terbaik, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi pada ibu bapa, agama, bangsa dan negara. Okey, peringatan, kita ada compound terus yang macam saya sebutkan tadi. Jadi tak perlulah untuk kita bazirkan duit untuk di compound dengan perkara-perkara sebegini. Lebih baik jaga diri untuk masa depan. Okay, enjoy your time, enjoy your moment from the university. Tak perlulah nak lakukan kesalahan-kesalahan sebegini. Lebih baik menyertai program-program yang mana memberi manfaat untuk diri sendiri. Okay, seterusnya ini adalah berkaitan untuk siswi. Okay, ini adalah pakaian-pakaian ke kuliah, pakaian-pakaian bersukan, pakaian-pakaian yang dibenarkan. Okay, skirt pendek, skirt belah, pakaian yang ketat-ketat, tak perlulah tunjuk kepada kata apa, siswa atau lelaki tentang tubuh badan anda. Okay, lindungi diri, lindungi dari segi pemakaian anda untuk tidak mendedahkan aurat. Okay, baik pelajar daripada mana pun, okay, pemakaian adalah cerminan terbaik diri kita. Okay, di dalam kampus kita ada kata apa, sasiah pemakaian bagi siswi. So, dan seterusnya adalah untuk siswi, kad pelajar macam saya sebutkan tadi. Kalau mereka yang tidak bertudung, sentiasa berpakaian kemas, okay, pakaian sesuai untuk sukan, pakailah perkara-perkara yang pakaian-pakaian yang kata apa, elok dipandang dan menutup aurat. Okay, dan pada masa yang sama juga, kalau tengok larangan-larangan kat sini, okay, memakai pakaian-pakaian yang tidak dibenarkan, bertindik kening, hidung, lidah, itu tak payahlah, kan tak ada apa-apa manfaat pun. Okay, alright, so and then peringatan juga sama juga macam siswa, pastikan tak perlulah nak di orang kata apa, diperjuangkan tentang apa, sasiar rupa diri ni. Okey, masuk sini bawa pakaian yang cantik-cantik, yang elok-elok.
kan, yang siswi boleh pakai, boleh bermakeup, tak ada masalah kan. Belilah yang elok, tak payahlah nak pakai pakaian ataupun perkara-perkara yang kata apa tak elok dipandang. So tonjolkanlah kecantikan seorang muslimah itu sebagai wanita dambaan lelaki, yang mana kita kata kalau kata kita katalah kan, biarlah dengan sasiah rupa yang terbaik. Okey, yang mana yang bila mak ayah kita, bagaimana mak ayah jaga kita, jaga aurat kita, buatlah sama juga di sini. Okey, janganlah didedahkan perkara-perkara yang tidak perlu dilakukan. Okey. Okey, kita selesai bab sasiah ini. Jadi saya rasa para pelajar pun faham, kalau kita buat di luar pun tak boleh, apatah lagi di dalam. Okey, baik, saya tak nak sentuh lagi berkaitan dengan sasiah. Saya rasa semuanya jelas, semuanya kata apa, cukup faham apa yang perlu dilakukan, dan bersedialah untuk bawa barang-barang yang perlu, yang sesuai dengan seorang cerminan mahasiswa UiTM. Okey, baik, so saya nak pergi kepada kebajikan pelajar. Alright, ini penting. Saya minta semua untuk fokus berkaitan dengan kebajikan pelajar ini, kerana kebajikan ini amat penting, amat mustahak untuk para pelajar tahu. Nanti jangan bila apa-apa terjadi terkapai-kapai, tak tahu mana nak pergi bila datang ke HCP. Okey. Baik, ini sedikit berkaitan dengan kebajikan pelajar. Yang pertama adalah kemudahan penempatan dan kolej kediaman. Kalau para pelajar tengok dekat sini, nanti bila masuk nanti masa buat datang dengan mak dan ayah atau siapa yang menghantar para pelajar datang ke sini, para pelajar akan disediakan penempatan kolej kediaman. Okey, kalau dekat UiTM Segamat, kita ada 6 kolej kediaman yang ada buat masa sekarang. 3 kolej kediaman ditutup bagi proses renovation. Okey, so bila sampai kat sini nanti akan duduklah, ada yang dapat bilik berdua, ada bilik berempat. So ini adalah penempatan kemudahan yang kita bagi kepada para pelajar, dan ada juga para pelajar yang tak mendapat kemudahan kolej kediaman dan mereka tinggal di luar, ada di rumah sewa. Ada juga penempatan yang disediakan oleh masyarakat sekeliling kepada pelajar-pelajar UiTM. Okey, yang kedua, kemudahan insentif makan kepada para pelajar diploma. Okey, permohonan insentif makan ini bersasar kepada kumpulan-kumpulan tertentu. So kepada mereka-mereka yang berkeperluan untuk mendapatkan insentif makanan ini, bolehlah buat permohonan, dan sekiranya anda layak, anda akan diberikan insentif makanan. Okey, kita ada ruang kepada para pelajar yang berkeperluan boleh memohon insentif makanan. Tak semua ya. Okey, dan yang ketiga, perkhidmatan kemudahan kesihatan. Macam tadi saya sebutkan, saya perkenalkan Dr. Ali sebagai ketua unit kesihatan. So di sini kalau anda rasa anda tak sihat, tak perlu nak ke klinik luar, tak perlu keluar pergi ke hospital, kita ada kemudahan kesihatan yang adanya di sini. So kalau tak sihat, kalau demam, kalau sakit, batuk, apa semualah, tak kisah bagaimana berkaitan dengan kesihatan, boleh dapatkan perkhidmatan dan rawatan di unit kesihatan. Okey, dan yang keempat adalah berkaitan dengan bantuan kewangan dan biasiswa. Okey, di sini juga kita akan uruskan berkaitan dengan pinjaman, siapa yang pelajar yang memerlukan bantuan pinjaman seperti PTPTN, MARA ataupun biasiswa JPA, apa jualah yang disediakan oleh kerajaan atau kerajaan negeri, kita akan bantu para pelajar untuk dapatkanlah bantuan kewangan dan juga biasiswa. Okey. Dan yang kelima adalah berkaitan dengan kebajikan. Okey, berkaitan dengan kebajikan, sekejap lagi saya akan ceritakan apa yang ada kita dalam kebajikan. Kebajikan ini skop dia luas. Alright. Okey. Selain itu, kalau tengok dekat sini juga kita ada pembangunan kerjaya dan penempatan pekerjaan. Okey, ini yang dilakukan oleh unit kerjaya dan kaunseling. Kalau para pelajar nanti akan datang dekat sini, kita ada program-program yang bakal dijalankan melibatkan industri, melibatkan syarikat di luar, yang mana persediaan untuk para pelajar mendapat penempatan pekerjaan yang ada. Dan pada masa yang sama juga kita ada bimbingan kerjaya untuk para pelajar, terutamanya bagi mereka yang habis belajar ni nak bekerja. So daripada sini juga kita ada program-program bimbingan kerjaya yang mana yang boleh mempersiapkan para pelajar untuk menghadapi alam pekerjaan nanti. Dan pada masa yang sama, kalau yang ketujuh, kita ada perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, bukan hanya untuk bermasalah, tidak. Kalau anda ingin mendapatkan hikmat nasihat, pembangunan jati diri, pembangunan diri, boleh mendapatkan khidmat kaunseling. Kaunseling ni cabangnya sangat luas. Okey.
Okey, yang ke-8 adalah pengurusan dan kebajikan pelajar non-resident. Pelajar non-resident ni macam saya sebutkan tadi dah, ada juga yang pelajar yang tinggal di kolej, dan pada masa yang sama ada pelajar tinggal di luar. Kita jaga kebajikan para pelajar, kita jaga keadaan pelajar di luar walaupun tinggal di rumah sewa, tinggal bersama pendapatan masyarakat kampung, kita still jaga kebajikan para pelajar non-resident ini. Okey, dan yang ke-9 adalah kemudahan pengangkutan. Saya tahu kalau kita tengok pelajar-pelajar non-resident tak semua yang ada kenderaan, dan insya-Allah kita sediakan juga pengangkutan bagi kemudahan pelajar untuk datang dan balik daripada kelas. Alright. So, saya tahu mungkin yang datang ini akan mendapat penempatan kolej. So, gunakanlah ruang manfaat kolej kediaman ini untuk anda gunakan kemudahan ini bagi kemudahan datang ke kelas, untuk melakukan aktiviti-aktiviti di dalam kampus, kerana ia mungkin tidak dinikmati sepanjang pengajian, tetapi ini adalah peluang untuk anda gunakan. Alright. Seterusnya saya nak pergi kepada bahagian kebajikan yang saya skip tadi. Okay. Kalau tengok dekat sini, bantuan untuk pelajar di bawah kemudahan tabung kebajikan. Ini adalah berkaitan dengan kebajikan. Okay. Kita ada bantuan pinjaman kewangan yang kita akan bantu untuk pelajar uruskan. Macam tadi saya sebut tadi, bahagian PTPTN, JPA, MARA, untuk bahagian pinjaman kewangan. Dan juga ada kita sediakan bantuan secara diri kewangan. Okay. Mungkin pada pelajar ada yang sampai masa satu masa tu menghadapi kesulitan. Okey, tak kisahlah, mungkin ada sedikit kesulitan berkaitan dengan keluarga atau kesempitan. So kita ada sediakan sedikit bantuan kewangan secara diri, dan sekiranya berlaku bencana alam, pihak UiTM ada sediakan bantuan untuk para pelajar juga bagi yang menghadapi bencana alam. Alright, dan dan seterusnya kita ada bantuan kehilangan dan kecurian. So sekiranya berlaku perkara-perkara yang tidak diingini, kita ada bantuan-bantuan berkaitan dengan kehilangan dan kecurian. Okey. Dan seterusnya kita ada bantuan perjalanan bagi kematian ibu dan bapa. Kalau macam contohlah, Allahuakbar, kita tak minta perkara ini berlaku, tetapi sekiranya berlaku, kita boleh bantu para pelajar untuk menyediakan tambang perjalanan balik untuk ziarah kematian. Okey, dan akhirnya kita ada bantuan pengurangan yuran pengajian. Yuran ini tertakluk kepada keperluan, dan sekiranya pelajar-pelajar yang layak, kita akan bagi bantuan pengurangan yuran pengajian. So boleh tengoklah, kita ada sistem eHCP, boleh tengok dalam sistem tu apa yang perlu dilakukan. Permohonan boleh buat dalam talian melalui student portal, pergi kepada eHCP dan tabung kebajikan pelajar. So dekat sini kita ada tabung-tabung lah, tabung kewangan yang mana kita boleh bantu para pelajar. Okay, secara detailnya, secara jelasnya, itulah kenapa para pelajar perlu tahu kenapa HCP ini, fungsinya HCP ini yang dapat membantu para pelajar untuk bukan hanya kepada akademik, tetapi HCP ini jugalah yang memberi ruang untuk menjaga kebajikan para pelajar. Okey? Alright. Dan seterusnya, kita ada bantuan kebajikan di bawah tabung kecemasan pelajar. Okey, ini contohlah, kita ada bantuan kerana kemalangan, kecederaan sakit kronik. Kadar bantuan yang kita sediakan maksimum adalah 7,000. Okey, ini dan kita ada bantuan kerana kematian pelajar meninggal dunia, yang mana kita beri kepada waris sebanyak RM10,000. Permohonan pelajar boleh buat melalui student portal lah sekiranya berlaku kepada kemalangan atau kecederaan dan sakit kronik. Tapi sekiranya kematian, itu kita akan uruskan bersama waris para pelajar lah. Ini yang kita kata bantuan kita bagi kecemasan sekiranya berlaku kecelakaan ataupun kecederaan terhadap pelajar, dan sekiranya pelajar meninggal dunia, kita bantu juga kepada keluarga waris untuk kita beri sedikit sumbangan pada tabung kecemasan pelajar. Alright. Seterusnya, bantuan-bantuan lain untuk pelajar, kita ada pengecualian ataupun pengurangan yuran yang macam saya sebutkan tadi. Kemudian kita ada permohonan di awal semester untuk mengurangkan yuran pengajian. Okey, sistemnya sama, masuk kepada website UiTM, HCP UiTM, muat turun, ada borang urusan kebajikan. Okey, so daripada sini kalau para pelajar lihat, kita ada banyak bantuan kebajikan yang boleh kita lakukan untuk sara diri. Kadang-kadang kita, contohlah saya bagi, ada satu ketika pelajar tu memohon, dia menghadapi sedikit kesulitan, mak ayah tak boleh nak bagi kewangan untuk dia meneruskan kehidupan di sini. Jadi kita ada sedikit bantuan kewangan, dan selain itu bagi pelajar-pelajar yang layak untuk mendapat zakat, kita ada juga zakat di UiTM. Kita ada sedekah. So daripada sini juga kita nak jaga kebajikan pelajar supaya walaupun tahu apa jua cabaran yang datang, mungkin kita tak minta benda tu berlaku. Tetapi insya-Allah UiTM akan bantu sehabis baik supaya anda dapat meneruskan pengajian
dan seterusnya menamatkan pengajian di UiTM dan menggapai impian pada masa hadapan. Okey, jadi kita selesai berkaitan dengan kebajikan. Seterusnya saya nak bercakap tentang bantuan pendidikan. So mungkin ada yang dah tahu bantuan pendidikan itu apa, kan? Tapi kita tidaklah membiarkan ataupun para pelajar untuk melakukan sendirian. Kita beri juga bantuan untuk sekurang-kurangnya proses itu kita bantu para pelajar untuk selesaikan proses itu. Contohlah, kalau tengok dekat sini, mana pelajar yang nak dapatkan PTPTN, JPA, MARA, kita dah zakat, sedekah, kan. Ini adalah bantuan-bantuan pendidikan yang mana kita akan bantu para pelajar. Maknanya pelajar tak, contohlah PTPTN, nanti dia bersegi start untuk hantar borang kepada PTPTN, kita akan bantu para pelajar untuk laksanakan proses-proses pinjaman dan bantuan pendidikan ini. Okey, dan juga bagi Yayasan Negeri, kalau kita banyak di sini di Johor, kita ada YPJ, kita ada Yayasan Negeri Perak, Yayasan Negeri Selangor, ada pelajar-pelajar yang memohon. Jadi kita akan bantu untuk pelajar selesaikan proses itu. Dan pada masa yang sama juga, kalau ada bantuan-bantuan pelajaran yang lain, bantuan pendidikan yang lain yang pelajar ada, kan, mungkin daripada segi organisasi syarikat, so boleh mohon bantuan pihak HCP untuk kita selesaikan proses itu. Jadi pelajar tak perlulah nak berurusan sendiri, dan insya-Allah HCP akan bantu bagi proses bantuan pendidikan ini. Okey, kita ada GPA, MARA yang mana yang boleh kita bantu untuk selesaikan proses-proses ini. Okey. Dan selain itu, kita ada juga bantuan pelajaran pendidikan di rumah siswa bagi pengajian. Okey, HCP adalah pemudah cara untuk pelajar mendapatkan maklumat berkaitan bantuan pelajaran. Okey, hebahan kita akan buat. Kalau sebelum masuk nanti cuba search HCP UiTM Johor Kampus Gamat. So bolehlah follow Facebook tu. Saya tahu mungkin alah tak ada yang lain ke? Ada juga platform-platform yang lain, nanti boleh follow MPP. So ada juga platform, tapi kalau mana yang ada Facebook, boleh join, boleh follow HCP UiTM Johor supaya dapatkan info-info berkaitan dengan pelbagai perkara lah, terutama bantuan pendidikan ini. Okey, nanti yang MPP apa semua tu, ada lagi lah platform-platform media sosial yang lain yang anda juga boleh follow untuk dapatkan maklumat-maklumat ini, insya-Allah. Okey, seterusnya saya nak pergi kepada kemudahan untuk pelajar. Saya ambilkan beberapa lah kemudahan yang ada di UiTM Cawangan Johor Kampus Gamat ini. Kita ada banyak lagi kemudahan sukan dan apa semua tu lah. Okey, ini adalah sedikit kemudahan yang saya nak bila pelajar-pelajar sampai nanti, explore lah kemudahan-kemudahan yang ada ini, dan bila anda dapat gunakan ruang-ruang ini, kami amat berbesar hati kerana ini adalah ruang untuk pelajar. Ini adalah platform untuk pelajar, dan kemudahan-kemudahan yang disediakan ini semuanya untuk pelajar. Jadi gunakanlah kemudahan yang ada di dalam kampus ini untuk membantu pembangunan diri. Okey, contoh-contoh lah yang saya bagi, kita ada food cart, kita ada kasih siswa, kita ada glass house, student center. Okey, pada masa yang sama kita ada kemudahan pusat sukan, padang, kan, gym. So di sini gunakanlah kemudahan-kemudahan yang ada ini untuk kata apa, pengembangan kehidupan para pelajar untuk masa depan. Okey, so kalau nak beraktiviti, kita ada tempatnya. Untuk bersukan kita ada tempatnya, kita untuk kebudayaan kita ada tempatnya, kan, program-program kepimpinan kita ada tempatnya. So ini adalah platform dan kemudahan-kemudahan yang kita sediakan. Nanti bila dah sampai, sebab kalau MDS berlaku, kita akan bawa pelajar-pelajar, kita akan perkenalkan tempat-tempat ni. Tapi bila dah dalam online ni, bila sampai ke kampus, explore, pelajar perlulah explore sendiri untuk lihat apa kemudahan-kemudahan yang ada. Okey. Baik, seterusnya kepada pembangunan pelajar. Okey, untuk program-program pembangunan pelajar ni, kita ada banyak garapan untuk kita memperkasa graduan UiTM. Okey, ni saya tunjukkan. Baik, model memperkasa graduan UiTM. Kalau kita tengok dalam di lingkungan yang paling luar tu, kita ada 8 cabang. Pertama yang berketerampilan, berdaya saing, kecergasan holistik, ilmu, intelektual, patriotisme, berakhlak dan kesukarelawanan. Ini dalam-dalam tu bolehlah baca sendiri. Okey, pertama kita nak tentang keterampilan, seorang mahasiswa yang mempunyai kata apa, daya kecekalan, semangat
untuk membangunkan diri. Berdaya saing ni sentiasa melakukan yang terbaik untuk diri sendiri, melakukan yang terbaik untuk pasukan, melakukan yang terbaik untuk masa hadapan. Kecergasan, pastikan berada dalam komposisi yang terbaik. Kalau datang kuliah tu datang bukan datang dengan lemau, datang dengan letih. Dan untuk makluman para pelajar juga, kan, dalam kita bercakap tentang kecerdasan holistik ini, pembangunan intelektual dan pembangunan sosial amat penting. Kerana apa? Kalau kita ada daya intelektual yang tinggi dan sosial yang baik, dia membantu kita punya pengembangan ilmu. Okey, seterusnya ilmu menjadi ilmu berpengetahuan dan berkemahiran tinggi, dan seterusnya kita bercakap tentang intelektual. Okey, minda kelas pertama. Kita nak graduan ini graduan yang berjaya. Bukan lagi melihat kejayaan orang lain dan kita mudah mengalah, tidak. Apa orang lain boleh buat, kita juga boleh buat, dan kita mampu lakukan lebih baik. So yang lain tengok ada semangat patriotisme yang sayangkan UiTM, sayangkan Malaysia, sayangkan negara, sayangkan agama, sayangkan bangsa. Ini yang kita nak, kerana anda adalah pelapis kehidupan bagi negara kita. Kalau biasa kita dengar, anda adalah pelapis kepimpinan negara. Contoh macam itulah. Tapi anda adalah pelapis bagi segenap sudut, segenap aspek, yang mana insya-Allah satu hari nanti anda akan duduk di situ. Mungkin hari ini saya bercakap sebagai Timbalan Rektor HCP, dan satu hari nanti pelajar-pelajar yang ada di depan saya inilah yang akan duduk di sini juga untuk bercakap dengan pelajar, anak-anak yang siswa-siswi yang baru, untuk bercakap sebagai Timbalan Rektor HCP. So ini adalah cabaran-cabaran yang mana yang para pelajar perlu pastikan diri equip dengan cukup baik. Kerana usaha takwa mulia ini akan tercapai dan akan menggarap pada model pemerkasaan graduan UiTM. Kerana usaha takwa mulia adalah satu cabang yang mana kita nak pastikan graduan UiTM mencapai pada tahap yang tertinggi. Bukan lagi graduan UiTM yang meminta-minta, tetapi kita adalah sebagai pemberi dan pembangunan kepada jati diri dan semangat. Okay? Alright. Sebenarnya domain sedikit tentang left or right brain. So anda yang mana satu? Saya rasa semua orang dah tahu. Ada yang berkaitan dengan left brain, right brain. So determine, kenal pasti diri sendiri, apa yang potensi diri yang ada, kerana kejayaan itu akan datang insya-Allah bermula di sini. Mungkin di sekolah kita tidak begitu cemerlang, tetapi bermula di sini anda lakukan sesuatu untuk masa hadapan. Okey, pada mereka yang dah cemerlang di sekolah, teruskan kecemerlangan itu untuk menggapai kejayaan yang lebih gemilang. Bukan hanya di universiti, tetapi untuk masa hadapan. Okey. Alright. Sikit tips belajar dengan berkesan. Membaca, menulis, susun jadual, amalkan 3S ini antara perkara-perkara yang biasalah pada saya, walaupun kita cemerlang ke, kita di sekolah kita cemerlang ke, tak cemerlang ke, tapi datang ke UiTM ini, kita adalah sama. Kalau semua orang boleh dapat 4 flat, kenapa tak boleh? Kalau semua orang boleh dapat 3.5, kenapa kita semua tak boleh? Semua mempunyai ruang dan peluang yang sama. So amalkanlah teknik pembelajaran yang berkesan. Kerana ini tip-tip sikit lah saya sharekan tip-tips ni, kerana di HCP ni kita nak pastikan akademik itu berada di tempat yang paling hadapan. Tapi pada masa yang sama juga, tanpa akademik, kalau kata anda cemerlang yang lain-lain, ia tidak akan membantu. Okey, sebab tu kita kata para pelajar kena pastikan bahawa pembelajaran itu berjalan seiring dengan keaktifan para pelajar, kecemerlangan sahsiah diri, kecemerlangan kemahiran insannya, soft skill, berjalan seiring dengan akademik. Okey. Okey, ini antara ciri pelajar yang cemerlang, mereka yang berakhlak, menumpukan perhatian dalam pelajaran, mengulang kaji. Ini saya tak nak cerita panjanglah. Sentiasa memohon restu dan doa mak ayah. Okey, bila lakukan satu kesilapan, sekiranya dapatkan pandangan, mungkin menambah baik diri. So sentiasalah lakukan yang terbaik untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Alright. Saya nak tekankan perkara yang seterusnya ini. Okay, saya nak amat penting pada saya dan amat penting kepada universiti. Okay, dan penekanan ini bukan kepada penggalakan, tetapi kepada elakkan. Okey, okey, ada pergaulan antara lelaki dan perempuan. Kita datang ke sini, kita ada kolej kediaman lelaki, kita ada kolej kediaman siswa dan siswi. So ada pergaulan lelaki dan perempuan tu tolonglah jaga. Kerana di sini anda tak ada mak ayah, tak ada orang nak kongkong anda. Okey, anda boleh berkawan, tapi adab pergaulan itu tolong jaga. Okey, jaga pandangan, jangan duduk berdua-duaan. Kerana kita tahu syaitan itu sentiasa ada.
Bagi siswi, tolong jaga aurat anda dengan sempurna. Saya nak ambil perkara mudah lah. Kalau kata bagaimana ibu dan ayah, terutama ayah anda kan, bagi pelajar siswi yang sentiasa menjaga anda, yang mengutamakan aurat anda, memberi pakaian yang terbaik supaya aurat dan maruah anda terjaga. Tapi kenapa bila anda bertemu satu lelaki yang tidak dikenali, tidak diketahui, anda mudah memberi aurat anda kepada mereka? Jangan lakukan sebegitu. Tolong lindungi bagaimana ibu, ayah, abang jaga diri anda. Anda adalah wanita, dambaan anda lelaki. Okey, biarlah apa yang dilakukan oleh ibu dan ayah itu kan terkekal. Kalau nak kahwin esok, dah kahwin tak apalah kan, tak perlulah buat sekarang. Kalau dia nakkan anda, biarlah dia ambil anda dengan cara yang baik. Okey, ini adalah adab pergaulan yang amat mustahak. Tolong elakkan melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Okey, dan tidak bersentuhan. Okey, ini melunakkan suara. Ini antara perkara-perkara yang orang kata apa, adab pergaulan lelaki dan perempuan. Jangan terlalu galak sangatlah. Okey, untuk lelaki, anda sentiasa ingat apa yang anda lakukan. Bayangkan kalau itu adalah adik kakak anda. So, para pelajar lelaki, siswa, kalau anda sayangkan ibu dan ayah, janganlah lakukan perkara-perkara yang mereka tidak suka. Termasuk juga siswi. Okey, di sini ibu bapa jauh daripada anda. Okey, so adab pergaulan itu jagalah dengan baik. Okey. Baik, seterusnya saya nak bercakap tentang kad siswa. Ini adalah paling mustahak juga. Okey, perhatian kepada semua para pelajar. Bagi yang ingin memohon PTPTN, okey, anda perlu memiliki akaun RHB bagi membolehkan wang pinjaman anda dimasukkan ke dalam akaun. Okey, mulai September 2023, PTPTN adalah berurusan melalui akaun RHB. Jadi pada para pelajar yang ingin membuat pinjaman PTPTN, anda perlu ada akaun RHB, dan nanti kad siswa anda juga adalah daripada RHB. Ini adalah contoh dia lah. Okey, ini dia akan jadi kad bank kepada para pelajar kalau nak pakai nanti. Dan kita akan ada juga bila anda nak register PTPTN nanti, kita ada juga ruang untuk para pelajar untuk buka akaun RHB nanti. Okey, sedikit makluman berkaitan dengan agihan kad siswa. Ini yang kita lakukan pada tahun lepas. Nanti hebahan berkaitan agihan kad siswa ini akan dilakukan oleh Majlis Perwakilan Pelajar dan juga Facebook HCP UiTM Cawangan Johor. Jadi boleh ikuti perkembangan ini, dan insyaAllah kita akan proses dengan kadar segera untuk pelajar mendapat kad siswa RHB ni. Okey, jadi insyaAllah dia tak ambil masa yang lama lah. Alright. Okey, dan seterusnya saya nak minta para pelajar untuk sentiasa pastikan kad ini terjaga, dan sekiranya anda aktifkan kad ini, dia akan jadi kad bank pada para pelajar, insyaAllah. Baik, sedikit pesanan saya kepada para pelajar, para siswa dan siswi UiTM yang bakal menjalani pengajian di sini. Okey, binalah perwatakan dan kejayaan anda. Okey, pupuk perasaan tanggungjawab, kuatkan disiplin, positive mindset, strong teamwork. Jangan biarkan kegagalan dan perkara-perkara ini untuk pastikan anda bina kejayaan anda di sini. Okay? Kerana ini adalah ruang dan peluang yang anda dapat, yang mungkin anda bernasib baik berbanding dengan yang lain-lain, kerana di institusi ini kita beri ruang kepada Bumiputra, Melayu dan Bumiputra untuk menggapai kejayaan. Okay? So, dengan kadar pendidikan yang baik, kadar yuran yang murah, so gunakanlah ruang ini untuk menggapai. Ya, UiTM tidak sempurna, tetapi itu bukanlah alasan untuk para pelajar tidak berjaya. Kerana kejayaan itu datang daripada pembangunan diri para pelajar sendiri, dan seterusnya kejayaan itu adalah bertitik tolak dengan bagaimana anda merencana hidup anda. Di UiTM, kita sediakan segala fasiliti, segala kemudahan, segala kebajikan yang ada untuk pastikan kejayaan anda. Tetapi anda yang menentukan anda nak atau tidak kejayaan itu sampai di hadapan mata anda. Okey, pupuk diri, jaga maruah, jaga kesihatan, dan yang paling mustahak adalah tidak melakukan apa-apa perkara yang tidak dan akan memberi kesan kepada masa depan anda. Jauhi dadah, jauhi perkara-perkara yang dilarang, bukan hanya di peringkat UiTM tetapi juga undang-undang negara. Jangan lakukan. Lakukanlah perkara yang terbaik. Gunakanlah segala kemudahan yang ada di UiTM ini untuk mencapai kejayaan. Okey, saya ambilkan sedikit pesanan daripada Naib Chancellor
yang mengata akar akademik itu hebat dibina melalui banyak bertanya, sentiasa menjawab persoalan, kemahiran dalam berkomunikasi, tenang, sabar dan enjoy dalam semua dan menyelesaikan masalah. Kalau kita tengok pesanan Naib Chancellor ini adalah amat mudah. Sekiranya kita tidak faham, kita tanya. Bila dalam kelas tak tahu, kita bertanya kepada para pensyarah. Ada perkara-perkara yang kita tidak pasti boleh tanya pada pihak HCP. Okey, bagaimana persoalan-persoalan itu kita boleh jawab dengan baik dan insya-Allah persoalan itu ada penyelesaiannya. Okey, dan anda tidak berseorangan. Sekiranya anda menghadapi apa jua perkara yang masalah, boleh datang kepada pihak HCP untuk bantuan. Okey, dan akhir sekali saya ingin mohon kepada para pelajar, apabila anda berada di UiTM, gunakanlah para pensyarah, gunakanlah HCP ini untuk membina kejayaan pada masa depan. Kerana ini adalah platform terbaik untuk anda pergi lebih jauh pada masa hadapan. Okey, seterusnya adab dulu baru ilmu. Ini pesanan daripada Naib Chancellor. Okey, bermula dengan adab, kemudian kita pergi kepada ilmu. Bina adab itu dengan dengan elemen yang terbaik, bina jati diri itu dengan jati diri yang terbaik untuk anda adalah cerminan mahasiswa UiTM yang berjaya di masa hadapan. Okey, anda adalah role model, bakal role model kepada anak-anak pada masa hadapan. Okey, rakan-rakan pada masa hadapan. Anda adalah cerminan terbaik anda sebagai graduan UiTM, bakal graduan UiTM, kerana orang beradab sudah pasti berilmu. Orang berilmu belum tentu beradab. Okey, so anda adalah cerminan terbaik sebagai seorang mahasiswa UiTM. So, jadi saya doakan, saya harapkan gunakanlah ruang dan peluang apa yang ada di HCP, apa yang ada dalam akademik untuk pembangunan diri sendiri. Kerana kemudahan-kemudahan dan kebajikan yang kami sediakan ini bukanlah untuk kegunaan persendirian, tetapi adalah untuk para pelajar UiTM. Kalau tidak ada pelajar yang menggunakannya, siapa lagi yang akan gunakannya? Ambillah ruang dan peluang ini untuk gunakan bagi pembangunan dan kejayaan diri sendiri. Jadi, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana mendengar sedikit taklimat berkaitan dengan HCP ini, dan nanti bila sampai ke kampus, ambillah peluang dan ruang untuk pergi melakar kejayaan yang lebih cemerlang. Okey, di sini juga kadang-kadang dia boleh menjadi ruang kepada para pelajar untuk mengakar lebih jauh pergerakan itu. Walaupun tak sampai lagi ke alam pekerjaan, para pelajar masih mampu untuk pergi jauh. Kalau kita tengok kat sini, kita ada banyak program-program yang telah dilakukan untuk di luar negara, di dalam negara, kebajikan, kesukarelawanan, komuniti. So, ambillah ruang ini untuk pembangunan diri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh daripada saya, dan all the best, dan insya-Allah kita jumpa di kampus nanti. Assalamualaikum.